Okay guys, ini dia Toyota Vios HEV. And yes, finally Vios ada hybrid. Kalau korang jenis yang nak jimat minat tapi tak nak fikir pasal charging, ini memang target dia. Dari luar dia masih nampak macam Vios generasi sekarang, fastback silhouette, power design look. Tapi untuk HEV ada detail yang beza sikit. Trim tingkap dark chrome, grill gun metallic dan paling senang nak cam emblem HEV kat belakang tu. Masuk dalam seperti biasa, cockpit dia driver oriented, rasa kemas. Meter dia 7 inch TFT, layout khas hybrid, tak ada tachometer tapi kau boleh nampak bila EV mode aktif, bila battery charging, semua tu. Lepas tu head unit dia 10.1 inch, lagi besar dari Vios biasa. Siap wireless Android Auto dan Apple CarPlay, Waze, Spotify, senang nak jalan. Dan yang best untuk video, dia ada 3D panoramic view monitor, senang nak parking, nampak jelas. Dia juga ada 64 color ambient lighting, siap extra lighting kat meter dan door trim, ikutlah mood kau. Lepas tu ada 4K front DVR, smart entry dengan touch sensor kat door handle dan USB Type-C, total 3 port. Ok, sekarang part penting, power figures. Vios HEV ni pakai Toyota Hybrid System generasi keempat. Engine dia 1.5 liter, 91 PS, 121 Nm, paired dengan eCVT. Motor elektrik dia pula 80 PS, 141 Nm dan gabungan output system ni 111 PS. Actually lebih kurang 5% lebih kuat dari Vios 1.5G. Walaupun on paper tak nampak macam banyak beza, tapi kita tahu bila bawa hybrid, dia punya pengalaman sangat lain. Claim fuel consumption dia 3.6 liter per 100 km, lebih kurang 31% jimat berbanding Vios 1.5G. Ini hybrid self charging, so tak payah nak plug in. Braking dia pun regen charge balik bateri. Kalau nak Vios hybrid yang lebih garang, ada Vios HEV GR Sport. Dia dapat front bumper dan grill khas GR Sport, siap dengan aero kit, jadi rupa dia lebih agresif, lebih low. Rim pun dah naik ke 17 inci, bukan lagi saiz biasa. Untuk Malaysia, Toyota pasangkan Continental Premium Contact 6 saiz 205/50/70. So ni memang tayar yang fokus grip dan handling, bukan tayar jimat-jimat. Seperti GR Sport yang lain, spring dan damper dia ada ditala khas untuk GR Sport. Maksudnya handling rasa lebih ketat, body control lebih kemas, bila masuk seleko, steering response pun rasa lebih direct. Walaupun semua benda dah agresif, Toyota cakap dia masih selesa untuk ulang alik harian, cuma dengan lebih confident bila drive laju sikit. Dari segi active safety, dia datang dengan pre-collision system, lane departure warning, lane departure prevention, lane keeping control, auto high beam, adaptive cruise control, so all that good stuff. Toyota Vios HEV bermula daripada RM103,900, manakala Vios HEV GR Sport pula bermula daripada RM109,900. Dengan harga ni, Vios HEV jadi model hybrid paling mampu milik dalam barisan Toyota sekarang. Apa pendapat korang tentang pencabar Honda City Hybrid ni?